Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, tinggi betul. Duduk elok-elok ya. Kenapa berhenti? Saya susah nak nafas. Sofia, ya Tuhan. Jangan panik, kita masih selamat. Siapa di sana? Tolong, lift tingkat 18 terhenti. Ada kanak-kanak perlukan bantuan segera. Jangan panik, kami segera membantu. Tarik nafas perlahan, jangan menangis. Oksigen cepat habis. Sofia, ikut saya. Tarik nafas perlahan, hembus. Terima kasih. Awak tenangkan kami. Abang Daniel, terima kasih. Sama-sama. Tahan sebentar, kami datang. Alhamdulillah. Dalam situasi cemas, ketenangan mampu menyelamatkan nyawa. Ilmu dan keyakinan menjadikan seseorang bijak ketika kecemasan.